Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku saja mencuba produk For Life dan produk pertama yang saya cuba ni actually ialah Energy Go Stick. Okay, so baru beberapa minggu lepas ni saya sebenarnya baru nak bayar puasa. Jadi selalunya kalau saya bayar puasa kan, kalau pagi tu sahur, saya sahur simple-simple je lah, bukan sahur kenduri. Jadi saya akan sahur cuma setakat air, kurma, mungkin sekeping roti lah. Dan selalunya kalau saya puasa, sama ada puasa bayar atau puasa biasalah, selepas saya balik kerja, saya bekerja di sekolah dan saya pulang ke rumah dalam anggaran 2 lebih petang dan saya akan solat dan kemudian saya akan masak dan selalunya kalau waktu puasa tu dalam masa pukul 3 lebih asar gitu, bateri saya dah flat. Maksudnya saya dah macam kepenatan, dah keletihan dan saya selalunya perlu tidur sebentar lah, nap dalam 1 jam, 2 jam lebih lah. Selalunya gitu. Dan kalau lepas buka tu dah terus tak larat. Dah tak ada lagi bateri lagi lah maksudnya. Tetapi bila saya makan Energy Go Sticks ni kan, okay. Hari pertama saya makan tu, waktu sahur tu, macam biasalah saya makan yang ala kadar tu. Saya campur Energy Go Sticks tu dalam air botol yang 500 ml tu. Saya minum macam biasa semua. Jadi saya pergi kerja semua, ada kelas, balik semua masak. Macam biasalah. Tetapi kan, bila saya habis masak tu dalam pukul 2 lebih, 3 lebih tu, selalunya saya perlu berehat atau saya perlu baring. Tetapi, saya macam rasa macam, kenapa tak penat continue, dah masak satu lauk, masak lagi satu lauk. Lepas tu dah masak, kemas. Lepas kemas, saya boleh daripada satu aktiviti ke satu aktiviti yang lain tanpa rasa lelah. Tetapi terus terang saya cakap, pada mulanya saya fikir, ini mungkin beginner's luck sebab hari pertama kan. Jadi mungkin pada saya ini pertama kali lah cuba produk ni. Okay, saya cakap diri saya, okay, tak apa, besok cuba lagi. Esoknya saya cuba lagi, sama juga. Saya balik macam biasa, kemas, asam masak. Lepas tu tak ada rasa lelah, tak ada rasa letih tau. Sampai kan lepas saya buka tu, saya masih macam, apa lagi nak buat Apa lagi nak kemas? Apa lagi nak masak? Macam saya boleh continue on and on and on. Okay, bezanya kita minum Energy Go Sticks ni dengan kalau kita minum misalnya energy drink yang biasa kalau di luar pasaran tu, saya takkan sebut jenama-jenamanya. Bila kita minum energy drink yang lain tu, kita punya energy, tahap energy kita tu mungkin seketika saja. Lepas tu kita akan ada energy crash, kita akan crash and spike and crash. Dia akan memuncak dan kemudian dia akan crash kan. Tetapi bila saya makan Energy Go Stick ni, dia punya energy level saya tu konsisten. Throughout the day tu, saya rasa, betul saya tak rasa, sorry. Maksudnya saya tetaplah rasa lapar dan dahaga lah, namanya puasa kan. Tetapi saya tak rasa penat dan saya tak rasa letih. Sehingga kan bila saya syorkan untuk menantu saya minum, dia ahli bomba, dia pun kata dia pun tak rasa penat seharian tu daripada pagi sampai esok paginya shift 12 jam. Dia kata dia tak rasa letih, dia tak rasa penat. Dan jadi semenjak ni kan Energy Go Sticks tu jadi macam satu kemestian dalam rumah kita lah. And in fact, bulan puasa ni insyaAllah saya nak stock up sebab saya rasa, wah ni kalau saya makan ni, 20 rakaat ke atas pun boleh insyaAllah kalau terawih. Tapi really pada saya sangat-sangat berkesan. Sangat-sangat berkesan.